A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya kasihi Puan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Balik Pulau, yang dikasihi barisan para guru yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, seterusnya para waris dan anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita berada pada tanggal 1 Muharram 1448 Hijrah. Kita memasuki tahun yang baru dalam Islam. Semestinya satu kegembiraan yang perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kehidupan yang telah Allah berikan dan pinjamkan kepada kita pada hari ini. Bila mana kita menyebut tentang Ma'al Hijrah, pastinya pada gambaran kita akan mengetahui sejarah agung perjalanan Nabi kita yang mulia, perjalanan Nabi SAW berhijrahnya daripada Mekah ke Madinah. Namun pada hari ini, satu perkara yang lebih besar yang perlu kita lihat, iaitulah penghijrahan diri kita ke arah yang lebih baik. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita menyambut Ma'al Hijrah adalah dengan kita mengubah dan memperbaharui azam diri kita untuk ke arah yang lebih baik. Justru 3 perkara yang saya ingin bawakan kepada kita untuk renungan kita bersama. Pertama, buat ibu dan ayah-ayah yang dikasihi Allah, perlulah kita menjadi role model yang terbaik untuk anak-anak sekalian. Hadirin yang dikasihi Allah, anak-anak tidak belajar hanya melalui nasihat, tetapi mereka belajar melalui apa yang mereka lihat setiap hari, dan ia merupakan satu tempat yang mana anak-anak akan melihat cara tingkah laku seorang ibu dan ayah. Jika ibu dan ayah melaksanakan solat, sudah semestinya anak-anak melaksanakan solat. Jika ibu dan ayah melakukan amalan baik, contohnya seperti membaca Al-Quran, sudah semestinya anak-anak juga akan mencintai dan berminat untuk membaca Al-Quran. Oleh itu, hijrah yang perlu dilakukan oleh ibu ayah ialah berhijrah daripada hanya menyuruh kepada menunjukkan teladan. Jangan hanya sekadar menyuruh anak membaca Al-Quran, namun diri kita jauh dengan Al-Quran. Jangan hanya kita menyuruh anak-anak menghormati orang lain, sedangkan diri kita tidak menghormati ataupun memarahi, menghina orang lain. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua yang sama-sama kita ingin berubah adalah peranan seorang guru. Guru-guru yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala bersatu hati membina kecemerlangan. Para guru yang dikasihi sekalian, guru bukan hanya sekadar menyampaikan ilmu, tetapi guru adalah pembentuk masa depan ummah. Maka sempena Ma'al Hijrah pada tahun ini, marilah sama-sama kita melakukan hijrah, khususnya dalam dunia pendidikan kita pada hari ini. Hijrah daripada bekerja secara bersendirian dengan kita bekerja melalui satu pasukan. Sebuah sekolah akan menjadi hebat apabila seluruh warganya bersatu hati, warganya saling membantu dan saling menghormati antara satu sama lain. Kadangkala cabaran dalam organisasi bukan berpunca daripada kekurangan kepakaran, tetapi adalah berpunca daripada kurangnya kesatuan hati dalam anggota guru-guru itu sendiri. Apabila guru hanya saling menyokong, maka ia mampu mengelakkan fitnah. Guru menjaga adab, guru mengutamakan kepentingan organisasi, insya-Allah prestasi sekolah akan meningkat dengan pelbagai kecemerlangan yang boleh dicapai. Justru kita mahu melihat hijrah daripada budaya mencari salah kepada budaya menyelesaikan masalah. Hijrah daripada sikap ini bukan tugas saya, tetapi ini kita persoalkan apa yang boleh kita bantu.
Ingatlah guru-guru sekalian, kita adalah permata ummah yang ditugaskan, yang dipertanggungjawabkan untuk membina satu generasi yang gemilang, yang agung pada satu masa kemudian. Sedang hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ketiganya khusus buat anak-anak yang dikasihi dan dicintai sekalian. Pentingkan akhlak dahulu, ilmu akan menyusul. Anak-anak yang dikasihi Allah, kamu semua adalah pewaris masa depan agama, bangsa dan negara. Namun, sebelum menjadi pelajar yang hebat, pelajar yang pandai, hendaklah kamu mempunyai akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak akan membawa kepada kerosakan. Tetapi akhlak yang baik akan menjadikan ilmu itu sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Lihatlah bagaimana baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baginda diangkat menjadi rasul, masyarakat Arab sudah mula mengenali baginda sebagai seorang al-amin, orang yang paling dipercayai dalam kalangan masyarakat ketika itu. Akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi mendahului segala-galanya. Oleh itu, anak-anak yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, hijrah anak-anak ialah hijrah daripada malas kepada rajin. Yang kedua, hijrahlah daripada suka melawan kepada menghormati ibu ayah dan guru. Yang ketiganya, hijrahlah daripada membuang masa dengan mengisi masa dengan perkara yang berfaedah. Dan yang keempatnya, hijrahlah anak-anak sekalian daripada berputus asa kepada berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengkongsian tersebut mampu insya-Allah kita menghayati semangat ma'al hijrah yang perlu kita ubah jauh dalam diri kita untuk membentuk diri kita yang baik pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan insya-Allah dengan sedikit perkongsian ini memberikan ilmu untuk diri saya dan semua yang mendengar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Insya-Allah wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.